Tengok daun ni. Nampak biasa je kan? Hijau, nipis. Tapi pernah tak fikir, daun ni sebenarnya cikgu paling senyap dalam hidup kita. Masa dia kat atas pokok, kerja dia bagi teduh. Dia tak pernah memilih siapa nak berteduh bawah dia. Orang jahat ke, orang baik ke, semua dia payung. Dia tak bising, tak minta puji. Dia cuma tahu satu benda je, berbakti. Dia masak makanan untuk pokok, biar akar kuat, biar buah menjadi. Tapi ingat, hijau ni tak kekal. Sampai masa dia akan kuning, dia akan kering. Macam kita jugalah. Kuat mana pun kita sekarang, nanti tua juga. Bila dia gugur, dia tak marah pokok. Dia tak salah takdir. Dia turun ke tanah dengan cara paling terhormat. Dia tahu tugas dia dah selesai. Dah jatuh pun, dia tak sia-sia. Dia hancur jadi baja, bagi hidup dekat benih baru pula. Hidup dia penuh jasa sampai ke hujung nyawa. Jadi pakcik nak pesan, jadilah macam daun. Hidup memberi manfaat, pergi meninggalkan jasa. Bukan menyusahkan orang.